Assalamualaikum, selamat sejahtera. Marilah sama-sama kita menonton video kreatif daripada kumpulan 5 Rencong Pena. Apa itu keterampilan diri? Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, keterampilan bermaksud kecekapan dan kemampuan yang tinggi. Secara umumnya, keterampilan bermaksud kecekapan dan kemampuan seseorang individu dalam mengurus atau melaksanakan sesuatu tugasan ataupun menyelesaikan sesuatu masalah. Bolehlah dibahagikan kepada 3 aspek utama, iaitu image, perlakuan dan juga komunikasi. Ayo rakan-rakan, mari kita sama-sama melihat bagaimanakah keterampilan diri seorang guru dipamerkan. Secara keseluruhannya, keterampilan diri merupakan elemen penting bagi seorang guru dan penjawat awam dalam menonjolkan profesionalisme serta kredibiliti institusi. Kejituan dalam mendidik anak bangsa serta menyampaikan ilmu bermula dengan keterampilan diri yang baik dan konsisten. Oleh itu, keterampilan diri harus sentiasa dipupuk agar peranan guru sebagai ejen perubahan dapat dilaksanakan dengan cemerlang. Sekian, terima kasih. Kami kumpulan 5 dari Pena,